dos yang tinggi, ketom boleh menyebabkan halusinasi dan keresahan. Ketom ni atau nama saintifik dia Eccrina speciosa. Ketom ni memang ya banyak tumbuh dekat Asia kita ni, macam Thailand, Indonesia, Malaysia kan. Memang banyak dia tumbuhan tropika kan. Memang banyak tumbuh dekat Malaysia. Bahan dalam daun tu dia ada bahan bahan aktif migrania tu. Yang buat kita jadi hayal, tak tentu arah. Kalau hang guna dalam masa jangka panjang, dia boleh bagi kesan dekat diri kita ni macam kita bergantung harap dekat dia, dekat ketom ni kan. Itu bahaya di balik kita. Pakcik orang kampung, orang dulu-dulu dia rebus, dia makan sikit lah dalam setengah cawan untuk buat ajar. Tapi budak-budak lah ni, tu dia botol besar daripada bancuh kan, tak tahu untuk apa. Itu high dose. Bila kita makan banyak, minum banyak, dia ada kesan sampingan dia macam halusinasi, jiwa kita jadi resah, tak cukup tidur pun tak lena. Tu dia punya sistem-sistem dia jadi sembelit, senak perut tu kan. Kat Malaysia ni dia undang-undang ni dilarang kalau daun ketum ni kan, memang dilarang untuk kita guna pakai. Ada jugalah yang mana yang kaki-kaki sejuk dulu, dia nak tukar, dia nak hilangkan ketagih. Betul dia minum lah ayak ketom ni kan, supaya hilangkan ketagih. Boleh hampa tinggal lah ketom ni pasal dia dalam Akta Racun 1952 kan. Memang dilarang dekat Malaysia ni. Kalau hampa bawa berjalan mana-mana kan, kalau Tok Bon buat spot check, kantoi lah susah. Satu bungkus dah 3,000 dah, nak kena bayar kan, denda. Kalau hang ada duit boleh lah bayar.